Assalamualaikum dan juga salam sejahtera diucapkan kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM. Alhamdulillah, setiap hari Jumaat pukul 12.15 tengah hari, sama-sama kita ikuti untuk rancangan podcast Jom Ikut Sunnah. Jadi kepada anda semua juga yang baru yang menonton dan juga ada yang mendengar terus di frekuensi kami, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah untuk hari ini antara topik yang akan dibawa kepada anda yang sangat menarik dan yang pastinya untuk anda untuk Jom Ikut Sunnah ni adalah satu ruangan santai tapi syarat dengan pengisian tentang amalan-amalan Rasulullah SAW yang boleh dihayati dan juga diamalkan dalam kehidupan seharian kita, insyaAllah. Dan seperti mana kita maklum, kita terus bersama dengan yang berbahagia Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir, iaitu Mudir Zawiyah Nasriyah dan Fellow Najwah Ulama dan Intelektual Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim. Alhamdulillah. Dan untuk topik untuk hari ini nak dibawakan adalah sunnah membina masjid. Assalamualaikum Tuan Syekh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sihat Tuan Syekh? No? Alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah. Kita dah masuk ke episod yang 22 dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi banyak dah ilmu-ilmu berkaitan dengan sunnah ni dapat kita pelajari setiap hari Jumaat. Jadi insyaAllah jangan lepaskan peluang untuk kita dapatkan ilmu yang akan disampaikan. Baik Tuan Syekh. Ya. Untuk permulaannya, Nabi Muhammad SAW bersabda bahawa sesiapa yang membina masjid kerana Allah, maka Allah akan membina untuknya sebuah istana di syurga. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Al-Muslim. Pada pandangan Tuan Syekh, mengapakah ganjaran untuk amalan ini begitu besar dan istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah, juga kepada Bang DJ dan seluruh yang mengikuti program kita pada hari ini. Ganjaran membina masjid ini adalah merupakan ganjaran yang sangat besar. Dan banyak disebutkan oleh Nabi SAW. Kalau kita bacakan riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, man bana masjidan yabtaghi bihi wajh Allah banallahu lahu baitan fil jannah. Dan kemudian lagi hadis disebut man bana lillahi masjidan qadra mafhasit qatah banallahu lahu baitan fil jannah. Disebutkan dalam hadis yang pertama tadi, siapa yang membina masjid semata-mata mengharapkan pahala daripada Allah, maka Allah akan membina baginya rumah dalam syurga. Dan ada lagi hadis yang disebutkan tadi, riwayat Al-Imam At-Tabrani, riwayat Imam Al-Bazzar, riwayat Imam Ibn Hibban dalam sahihnya mengatakan, sesiapa yang membina lillahi, maksudnya ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala satu masjid, walau sebesar mafhasi qatah. Mafhasi qatah ini adalah sebesar tempat burung bertelur. Ada satu jenis burung yang burung ni lebih kecil daripada burung merpuk. Bagi kalau kita ni panggil burung ketitik lah. Burung ketitik ni kalau dia nak bertelur, ada sebahagian jenis dia yang dia akan bertelur di dekat tanah yang dia buat bentuknya sarang. Kenapa Nabi SAW mensifatkan siapa yang membina walau sebesar tempat bertelurnya burung ini? Kerana tempat bertelurnya burung ini dia tak akan berak di tempat tersebut. Jadi maknanya dijaga tempat tadi dengan suci. Ini antara hikmah kenapa Nabi menggunakan perkataan tersebut. Maka apa kata Nabi? Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bina satu rumah dalam syurga kepadanya, walau sekecil itu. Maknanya di sini kenapa besarnya kedudukan orang-orang yang membina masjid. Dan baginda Nabi SAW sendiri memulakan pembinaan ketika sampai di bumi Madinah Al-Munawwarah. Sebelum membina rumah baginda Rasul, baginda Nabi membina masjid terlebih dahulu. Kerana masjid adalah simbol kepada tempat perhimpunan para hamba Allah, tempat untuk mentauhidkan Allah, tempat untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di atas makna tersebut, mana-mana tempat, mana-mana perkara yang membawa kepada seorang tadi untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, mendekatkan dirinya kepada Allah, menjaga adabnya dengan Allah, maka ini adalah sebab untuknya masuk ke dalam syurga Allah Taala, walau dengan sekecil perkara. Dan mafhas qatah tadi, maksudnya dibina walaupun dibantu, walau dengan sedikit
hanya dengan satu bahagian kecil yang hanya boleh diletakkan sujudnya sahaja, tempat sujudnya sahaja. Malah Al-Imam Ibn Hajar dalam satu riwayat menyebutkan, Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan, saya pernah melihat depan mata saya, kata beliau, di satu perjalanan melihat seorang yang membina masjid sebesar sarang burung. Hanya boleh masuk kepala aja dalam tu. Jadi maknanya kalau dia nak apa ni, kita tak nak bayang macam mana dia nak iktikaf dalam tu kan. Mungkin dia masuk kepala je kot. Cuma ada yang sampai beramal dengan hadis, dengan melaksanakan demikian, kerana dia ada banyak tu je. Saya ada banyak tu je duit. Jadi semata-mata kerana untuk beramal dengan hadis yang telah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dalam Quran juga Allah Taala menyebut yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman. Betul disebut dalam Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Jadi siapa yang memakmurkan rumah Allah Taala, bermakna ini siapa yang akan memakmurkan? Man amana billah wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maka ini adalah tanda kepada keimanan seseorang. Ini tanda kepada ketika dia membina masjid, dia ingin memakmurkan bumi Allah Ta'ala dengan hamba-hamba yang sujud dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau itu pahalanya sangat besar. Baik, insyaAllah. Kepada anda semua, tinggal terus kekal bersama Zurainova di Kedah FM insyaAllah ketika ini. Dan kita nak berehat seketika untuk berikan laluan terlebih dahulu. Dan selepas ini, kita ada lagi akan kupas untuk sesi yang kedua berkaitan dengan sunnah membina masjid. Jadi kepada anda semua, terus kekal bersama Zurainova insyaAllah selepas ini dalam Jom Ikut Sunnah. Kita berehat seketika. Terima kasih semua terus kekal lagi bersama dengan kami dalam rancangan podcast Jom Ikut Sunnah. Alhamdulillah yang terus dengarkan daripada awal sampailah sekarang ini. Kita nak terus untuk dapatkan ilmu yang telah disampaikan oleh baginda Tuan Syekh. Untuk kita nak sambung semula berkenaan topik kita hari ini, iaitu sunnah membina masjid. Jadi kepada anda semua, jangan lupa untuk share kepada rakan anda untuk sama-sama kita dapatkan ilmu selepas ini insyaAllah. Baik Tuan Syekh, kita tahu dah tadi untuk di awalnya tadi berkaitan dengan sunnah membina masjid untuk pusingan pertama. Bagi untuk pusingan kedua ni pula, antara amalan membina masjid ni bukan hanya terhad kepada yang menyumbang wang ringgit semata-mata. Dan selain daripada sumbangan kewangan, apakah cara-cara lain yang boleh kita lakukan untuk turut mendapat pahala membina dan juga menghidupkan masjid di komuniti kita ni, insyaAllah. Baik. Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani rahimahullahu ta'ala, beliau telah menyebutkan bahawa salah satu daripada perjanjian yang telah kita ambil dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah bersegera untuk membina masjid. Bina masjid sini maksud bina masjid betul ni. Bukan bina masjid kedua. Jadi nusa'ida an-nasa fi bina'il masajidi fil amkinatil muhtaj, khususnya kepada tempat yang diperlukan, masjid. Tamam. Dan salah satu lagi perkara yang sebenarnya perlu untuk diberi perhatian, macam mana untuk mengimarahkan masjid. Bukan hanya sekadar membina masjid sahaja semata-mata. Sebab ramai di kalangan sebahagian tempat lah, kadang-kadang bila mana dibuat kempen untuk bina masjid, dan kempen untuk diwakafkan untuk pembinaan masjid, maka ramai akan membantu, menolong dan seumpama dengannya. Tapi cuba buat kempen untuk bina tandas masjid, dia akan kurang sikit. Akan bina kedai untuk masjid, untuk keuangan masjid. Akan bina tempat untuk taman masjid contohnya. Apa saja yang membantu untuk masjid. Satu lagi, membina untuk rumah pekerja dan juga orang-orang yang terlibat dengan masjid. Ini pun tidak diberi perhatian sangat. Melainkan pihak masjid yang minta wakaf tadi, dia akan kumpul secara langsam, maksudnya dikutip secara umum macam tu. Ala kulli hal, perkara ini sebenarnya perlu diberi perhatian. Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani mengatakan, wa min jumlati zalika imaratul mimbar. Termasuk daripada perkara membantu untuk pembinaan masjid ialah dengan pembinaan mimbar masjid. Wa kursiyil mushaf, tempat untuk meletak mushaf. Rehal-rehal dalam masjid yang disediakan. Dan bina'ul matharah wal manarah, membina tempat wuduk dan juga menara masjid. Dan kemudian nusa'idu fi bina'iha kadzalik, perlu untuk kita membantu, kata Imam Abdul Wahab Sya'rani, dengan perkara tersebut. Begitu juga kata beliau, minal mulhaq bi bina'iha waqfuna
al-awqaf 'alaiha musa'adatan liquddamiha, iaitu termasuk daripada perkara yang membantu untuk pembinaan masjid dan juga membantu untuk pengimarahan masjid ialah membina tempat yang digunakan oleh khuddam masjid, maksudnya para pengkhidmat di masjid, pekerja-pekerja masjid, ada rumah untuk mereka, imam, bilal dan juga ahli jawatan kuasa yang tidak ada rumah, maka mereka datang dan ada tempat duduk di situ. Dan juga termasuk daripada tempat untuk orang yang sentiasa membaca Al-Quran di situ. Saya katakan ini zahirnya suasananya seperti di pondok, di pesantren, di tempat-tempat pengajian yang mana dibina masjid, yang mana banyak orang hanya membantu untuk pembinaan masjid tetapi tidak membina untuk orang yang akan berada dalam masjid tersebut. Siapa yang akan imarahkan masjid itu 24 jam baca Quran, 24 jam dengan tilawah, dengan zikrullah, 24 jam membersihkan masjid tersebut. Jadi kalau kata pelajar-pelajar yang duduk di pondok contohnya, yang akan ada tempat dikeliling, itu termasuk daripada jumlah membantu pembinaan masjid tersebut. Tapi ini salah faham di kalangan sebahagian orang. Dia akan datang, contohlah pondok saya sendiri, dia akan main, dia tanya, masjid siap lagi? Ada perlu lagi masjid? Dia terlupa hak yang nak penuh dalam masjid itu anak-anak pondok ni. Pelajar-pelajar di pondok kita ni yang akan penuh dalam masjid. Yang tu dia tak tanya. Tempat duduk pelajar ada lagi. Tempat duduk para guru ada lagi. Dia tak tanya yang tu. Sedangkan ini juga sepatutnya diberi perhatian kerana mereka inilah yang akan menghidupkan masjid yang dibina tersebut. Dan fikrah al-imam ini adalah fikrah yang sangat luar biasa. Pada zaman beliau telah dimaksudkan dengan demikian, dan ini dilaksanakan di zawiyah-zawiyah, di tempat-tempat pendidikan Islam pada zaman dahulu, dan ia sepatutnya pada zaman yang lebih ke depan pada zaman sekarang ni untuk kita lakukan dan kita laksanakan demikian. Kerana membina masjid bukan hanya dengan batu-batanya sahaja, tapi membina masjid adalah dengan mengimarahkan masjid tersebut dengan setiap masa ada orang membaca Al-Quran, membaca zikir, dan juga mendirikan solat jemaah 5 waktu, dan didirikan majlis-majlis ilmu dan seumpama dengannya. InsyaAllah. Baik, kepada semua pendengar Radio Malaysia FM dan juga yang menonton kami secara podcast di media sosial RTM Kedah, kita berehat seketika dan selepas ini kita akan terus ke sesi yang terakhir dalam topik kita hari ini, sunnah membina masjid. Terus kekal bersama kami selepas ini, insyaAllah. Kita berehat seketika. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan kami di Kedah FM dan dalam rancangan podcast Jom Ikut Sunnah. Alhamdulillah, semoga anda semua mendapat ilmu yang telah disampaikan. Tapi untuk anda semua, kita nak terus berada di hujungnya. Tapi kita yang berada dekat awal tadi, terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Jangan lupa untuk kongsikan kepada rakan-rakan anda untuk sama-sama kita dapatkan ilmu yang disampaikan oleh Tuan Syekh untuk hari ini. Dan topik hari ini berkaitan dengan sunnah membina masjid. Jadi mungkin juga ada yang terlepas. Jadi insyaAllah terus kekal sehingga ke penghujungnya, insyaAllah. Baik, Tuan Syekh, masjid pada zaman Rasulullah SAW bukan sahaja tempat untuk solat, tetapi dia berfungsi sebagai pusat aktiviti masyarakat. Jadi pada zaman sekarang ni, apakah peranan utama yang perlu ada dalam sebuah masjid yang kita bina agar ia benar-benar menjadi jantung kepada komuniti setempat ni, Tuan Syekh? Ada satu yang disebut oleh para masyayikh, disebut al-insan qabla al-bunyan, as-sajid qabla al-masajid, iaitu dibina manusia terlebih dahulu sebelum dibina bangunan, dan dibina ataupun dibentuk orang-orang yang sujud terlebih dahulu sebelum membina masjid. Jadi bermaksud di sini, kalau dilihat sendiri pada perjalanan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi pada ketika mana di Masjidil Haram, ya Masjidil Haram telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ketika Nabi sampai di bumi Madinah, pembinaan masyarakat dengan mendekatkan mereka kepada kefahaman agama Allah Ta'ala tadi dimulakan terlebih dahulu. Nabi menghantar Sayyidina Mus'ab, dan kemudian baru dibina masjid pada ketika Nabi hadir. Jadi pengamalan tersebut yang perlu untuk masjid pada zaman ini memberikan tumpuan. As-sajid qabla al-masajid. Kita tidak mau hanya dengan banyaknya masjid di negeri tersebut, tapi tidak ada yang sujud hatinya kepada Allah. Sujud dahinya ramai, boleh jadi, tetapi yang sujud hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak mampu lagi dilahirkan oleh komuniti masjid yang ada pada zaman ini. Jadi kerana itu pihak masjid perlu untuk yang menguruskan masjid
perlu mengambil perhatian terhadap perkara tersebut. Kerana masjid ni adalah merupakan jantungnya bagi umat Islam. Masjid adalah perkara yang paling utama yang diberi perhatian. Dan masjid ini adalah rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ketika mana seorang tadi mewakafkan tanah untuk dibina masjid, maka ianya secara automatik akan jadi miliknya Allah. Tidak akan jadi milik sesiapa pada waktu tersebut. Jadi miliknya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini besar. Dan dia satu benda yang perlu diberi perhatian. Kerana kamu sedang menjaga hak dan juga menjaga amanahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerana itu perlu kepada zaman ini masjid dijadikan sebagai tempat yang paling utama untuk menggabungkan hati umat kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa sahaja program yang dilaksanakan oleh pihak masjid perlu dengan tujuan tadi. Bukan hanya sekadar untuk kutip duit untuk sumbangan untuk pihak masjid, untuk seumpama dengannya. Tak. Tapi bagaimana untuk menjemput umat ini datang kepada masjid untuk mengenal Allah dan Rasul. Apa program yang kamu susun? Apa kelas-kelas pengajian dan guru-guru yang kamu jemput untuk menyampaikan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adakah ianya telah mencapai kepada apa yang diinginkan? Masyarakat di tempat tersebut adakah bersatu dengan baik ataupun masih lagi bergaduh dengan perkara-perkara yang tafih, yang kecil, yang tak sepatutnya dijadikan sebagai isu seumpama dengannya. Jadi masjid sebenarnya adalah peranannya besar. Imam masjid dianggap sebagai magnet bagi umat. Semua perkara dia kena lakukan. Itu sepatutnya gaji imam masjid ni kalau kata yang macam tu, yang memang sepenuh masanya di masjid, duduk dengan umat, dia yang nikah kahwin, dia juga pengurusi masjid kalau di Kedah. Kemudian dia juga lah yang menguruskan urusan umat di kampungnya. Kalau bergaduh, kalau masalah berkenaan dengan maksiat, berkenaan dengan sembelih dan seumpama dengannya, patut gaji orang macam ni kena 5,000 ke atas. Untuk dia beri tumpuan pada waktu tersebut. Jadi perkara-perkara yang demikian sepatutnya masjid menjadi tumpuan untuk kebaikan bagi umat. Mengenalkan diri, mengenalkan umat ni kepada Allah dan Rasul, maka ianya akan kembali semula seperti mana apa yang dianjurkan, yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mungkin agak sedikit orang panggil berbeza sikit lah. Tak ada orang zaman sekarang khususnya yang kalau menguruskan masjid ni orang muda-muda, dia nak kalau boleh masjid ni jadi tempat untuk semua pakat boleh mai. Semua ada di situ. Kan? Akhirnya lah sekali masjid pula jadi di kebelakang. Masyarakat di tempat tersebut tidak pula datang ke masjid untuk melihat masjid sebagai tempat bagi dia mengenal Allah Ta'ala. Tapi kalau dia main masjid, kata nak cari kedai, cari kedai makan kat masjid, nak main cari ni apa semua, tapi masjid tak main juga. Sekali. Maka tu sebenarnya lari daripada apa yang dimaksudkan dengan tujuan masjid. Kita tak salah untuk jadikan masjid sebagai one stop center. Semua ada di situ. Tetapi utama masjid untuk dijadikan adalah untuk mengenalkan hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Membanyakkan majlis yang mengenalkan kepada Allah Taala. Bukan kepada perkara-perkara yang lain. Kalau itu dilakukan, maka masjid tadi telah melaksanakan tugas yang sepatutnya dan diberi pahala dan kebaikan kepada yang menjalankan perkara tersebut. Dan ini yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dijalankan oleh para sahabat Nabi. Ini yang dilakukan oleh para tabi'in dan seumpama dengannya para salafus soleh yang terdahulu. Tidak masjid dijadikan sebagai tempat hanya semata-mata untuk ekonomi dan seumpama dengannya. Jadi kalau itu diberi perhatian, maka moga-moga ianya akan mendapatkan kebaikan kepada semua, insya-Allah. InsyaAllah, Alhamdulillah. Kita pun sampai ke penghujungnya ya. Apapun terima kasih diucapkan kepada semua pendengar dan juga penonton kami yang terus dengarkan untuk topik kita pada hari ini, iaitu sunnah membina masjid. Jadi insyaAllah diharapkan ia memberikan manfaat dan juga membuka ruang untuk kita lebih teliti dalam mengamalkan sunnah sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu dan juga kefahaman yang lebih baik. Setiap amalan yang dilakukan dengan ikhlas dan bersandarkan ilmu yang sahih, insyaAllah kita akan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi jangan lupa untuk ikuti untuk slot yang seterusnya ataupun topik-topik yang seterusnya setiap hari Jumaat pada pukul 12.15 tengah hari. Dan insya-Allah apapun diucapkan ribuan terima kasih kepada bahagia Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir, Mudir Zawiyah Nasriyah dan Fellow Nadwah Ulama dan Intelektual Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia Yadim di atas perkongsian topik kita pada hari ini, iaitu sunnah membina masjid. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera.